Kita menentang Anwar bukan hanya kerana kes liwat dan salah laku seks dia. Itu salah satu. Kes Azizan, kes liwat Saiful, lepas tu ada kes-kes yang lain. Itu satu soal. Isu moral dia. Tapi bukan soal isu moral semata-mata. Anwar ini juga kita tolak kerana isu integriti dia. Siapa yang masih ingat yang lahir tahun 1983 ke bawah? Yang atas dah tak ingat dah. Dia akan ingat bahawa pada waktu itu Anwar Ibrahim dijatuhkan hukuman oleh mahkamah kerana salah guna kuasa. Kenapa? Kerana sebagai timbalan Perdana Menteri, beliau telah menyalahgunakan kuasa, menggunakan pasukan polis, mengganggu, memaksa, mengugut saksi dan juga orang yang mengadu tentang salah lakunya. Dia dipenjara 6 tahun kalau tak siap saya pasal tu. Yang kedua, kalau siapa ingat tahun 90-an sampai 2000, ada seorang penolong pengarah, penolong gubernur bank negara yang memberitahu, membuat akuan bersumpah bahawa Anwar Ibrahim ketika menjadi timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan mengawal 20 akaun di luar negara dengan dana berjumlah 3 bilion. Dan ini disahkan oleh Lokman Adam. Dalam ceramah dia bagi tahu ada duit sebanyak 3 bilion yang disimpan Anwar di luar negara dalam bentuk wang tunai, aset dan sebagainya. Dan wang ini bukan wang perniagaan dan gaji, dan bukan juga wang menabung daripada kecil. Kata Lokman, ini wang yang disakau daripada negara ini. Yang ketiga, Anwar Ibrahim duk cakap cerita pasal dana judi, betul? Dan dituduhnya Perikatan Nasional dapat dana judi untuk pilihan raya yang lepas. Dah ada bukti ke? Tak ada bukti kan? Dalam parlimen, Azalina dah jawab, Menteri Undang-Undang mungkin tersilap jawab. Dia jawab SPRM tak teruskan siasatan, mungkin sebab kekurangan bukti. Nampak tak? Tapi cerita dana judi ni, Anwar tuduh orang ambil duit judi, sedangkan dia lupa. Dan kita ingat waktu itu ada pengakuan daripada Datuk Nalaka Rupan, pengarah eksekutif Magnum. Magnum ni yang 4 nombor ekor tu. Nalaka Rupan bagi tahu tiap-tiap bulan dia ambil duit judi daripada Magnum. Nampak? Dia ambil tak apa. Lepas tu orang lain dia tuduh. Tak ada bukti pula tu. Lepas tu bersorak gembira lah orang UMNO pula kan. Orang UMNO pun sorak gembira. Bagi tahu pasal 8 cabutan judi lah apa semua. Padahal itu bukan kerja orang PAS, kerja Tengku Zafrul, Menteri Kewangan ketika itu. Dan orang UMNO saya nak pesan, janganlah seronok sangat pasal dana judi ni. Ramai je pemimpin UMNO yang main judi ni. Betul. Yang main judi dekat kasino pun ada. Yang main judi kat padang golf pun ada. Betul? Ada. Tak percaya tanya Lokman Adam. Tak percaya tanya Syabri Cik. Tak percaya tanya Mat Said sendiri. Zaman-zaman susah time Covid, ada pemuda yang simpan sampai RM3,000 untuk main judi atas padang golf. Ketua bahagian lebih hebat lagi, RM10,000. So jangan cerita pasal dana judi kalau sendiri pun sebenarnya main judi. Ya? Saya tak apalah nak main. Bukan pasal apa. Padang golf ni bahaya. Satu kilat. Satu lagi umur pun tak apa muda. Apa-apa jadi takut su'ul khotimah. Why so serious?